Perkongsian daripada pelakon senior Faizal Husin baru-baru ini berjaya mencuri perhatian ramai di media sosial. Segalanya bermula apabila beliau berkongsi cerita tentang kehidupan rumah tangganya ketika muncul dalam program Nona. Dalam perkongsian itu, Faizal yang kini berusia 58 tahun mendedahkan satu perkara yang mungkin nampak kecil tetapi sebenarnya cukup bermakna dalam sesebuah perkahwinan. Menurutnya, sejak awal perkahwinan lagi, tugas menukar cadar di rumah memang menjadi tanggungjawabnya. Malah sehingga hari ini, isterinya Suhaila Sulaiman tidak pernah sekalipun menukar cadar di rumah mereka. Bagi Faizal, perkara itu bukan kerana isterinya tidak mampu, tetapi kerana dia sendiri merasakan tugas tersebut lebih sesuai dilakukan oleh lelaki. Katanya lagi, pada zaman sekarang, kebanyakan orang menggunakan tilam jenis spring yang tebal dan berat. Jadi menurutnya, kerja mengangkat tilam untuk menukar cadar bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh seorang wanita. Sebab itu, dia memilih untuk melakukannya sendiri. Bagi Faizal, perkara seperti itu mungkin nampak remeh, tetapi sebenarnya itulah antara cara dia menunjukkan kasih sayangnya kepada isteri. Bukan sekadar menukar cadar, pelakon yang cukup dikenali dengan watak walid dalam drama bidah itu juga tidak kekok melakukan kerja rumah yang lain. Antaranya seperti mencuci, mengemop atau menyapu lantai, menggunakan vacuum dan juga membersihkan habuk di rumah. Malah katanya dia memang suka melakukan kerja-kerja tersebut. Pada pandangannya, membantu isteri di rumah bukan satu beban, tetapi satu bentuk penghargaan dan kasih sayang dalam perkahwinan. Faizal juga berkongsi bahawa hingga hari ini, dia masih memberi bunga kepada isterinya. Bagi sesetengah orang mungkin nampak perkara kecil, tetapi bagi dirinya itu adalah cara untuk terus mengekalkan rasa cinta dalam rumah tangga. Perkongsian tersebut membuatkan ramai netizen tersentuh. Apabila menjengah ke ruangan komen, ramai yang memuji sikap bertanggungjawab dan penyayang yang ditunjukkan oleh Faizal. Tidak kurang juga yang mengatakan isterinya cukup bertuah kerana mempunyai suami seperti itu. Untuk rekod, Faizal dan Suhaila mendirikan rumah tangga pada sekitar awal bulan Julai tahun 2004. Sepanjang lebih 2 dekad perkahwinan itu, mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata, iaitu Fazrin Husin yang kini berusia 21 tahun dan Fajrik Husin yang berusia 18 tahun. Kisah ini mungkin nampak sederhana, tetapi ia mengingatkan ramai bahawa dalam sebuah hubungan, perkara kecil kadang-kadang membawa makna yang sangat besar. Persoalannya sekarang, pada pandangan anda, adakah sikap saling membantu dalam rumah tangga seperti ini sebenarnya kunci kepada perkahwinan yang lebih bahagia? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.